PQR, STU dan VTQW adalah garis lurus. So, garis lurus dia PQR, STU dengan VTQW. Saya buat purple sebab ni garis selari. So, dia boleh buat senang lah sudut pendalaman 180. Lepas tu boleh guna sudut selang-seli. Okay. So, 122. Okay. Kalau tengok. Sudut sepadan. Kan sini 122. Ni kan nampak? Selari. Bila sini 122, sini pun automatik 122. So, sini 122 juga. Okay. Bila kita tengok garis lurus, automatik kita tahu semua tambah ni adalah 180. So, kalau kita tulis 122 tambah X tambah 28, kita akan dapat 180. So, kita nak X je. Yang selain X tu kita pindah pergi belah kanan. So, X sama dengan belah kanan memang ada 180. 122 bila pindah dia akan jadi negatif 122. So, 28 bila pindah jadi negatif 28. So, ni tekan kalkulator. 180 tolak 122 tolak 28, dia akan dapat 30. So, X dia dapat 30. Settle X. Okay, boleh cari Y tak? Okay, kita tahu kalau kita ada segi 3, hasil tambah semua sudut adalah 180 darjah. Okay, so macam mana? Kalau tengok ni ada Y, kat sini ada Y, ada 76, ada X. So, kita tahu X tambah Y tambah 76 sama dengan 180. Okay, tapi X kita dah ada. X ni adalah 30. Boleh ganti 30 dekat X. Dia akan jadi 30 tambah Y tambah 76 sama dengan 180. Kita nak Y kan? So, selain Y kena pindah. Dekat belah kanan ada 180. Ni kita stay. Okay. 30 akan pindah jadi negatif 30. So, ni akan jadi negatif 30. Lepas tu 76 akan pindah jadi negatif 76. So, sama dengan tekan kalkulator. 180 tolak 30 tolak 76. Ni boleh congak je sebenarnya. Tapi, dia je lah 74. So, dapat Y sama dengan 74.